Motek dia takkan tunjuk sisi ni. Takkan masuk iklan lah. Takkan masuk iklan. Dia takkan masuk iklan lah. Aku dekat Central Market. Baru order nasi ayam. Aku nak makan nasi ayam. Abang Om tengah melilau-lilau tu. Cari makan ke? Nak makan dulu, lepas tu sambung buat stream dekat area Central Market depan-depan ni. Hari ni aku nak bawa korang dekat satu sisi dekat Kuala Lumpur ni. Kita nak pergi buat street. Tapi sisi ni agak lain sikit sebab Motek dia takkan tunjuk sisi ni. Takkan masuk iklan lah. Takkan masuk iklan. Dia takkan masuk iklan lah. Di Malaysia yang part ni dia takkan masukkan. Yes. Tempat ni dalam map memang tak wujud lah. Tapi dekat. Tapi dekat je dengan Central Market. Sekejap lagi korang tahu kat mana. Kita orang pun tak pernah buat street dekat tempat ni. Tapi hari ni rasa macam terpanggil pula kan. Why not lah, why not lah. Why not lah kan. Selalu asyik tangkap gambar dekat area belah lagi satu tu kan. So hari ni nak cari footage dekat belah ni lah tempat yang aku tengah jalan kaki nak pergi. Kat depan ni je. Dia raw sikit. Yeah. Dia raw sikit. Dia raw sikit. Tapi di sisi gelap yang benar. Sisi Kuala Lumpur yang benar. Ramai orang marah, tapi sebenarnya tak boleh nak elak. Tapi tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Macam tiang ni kan. Saya boleh elak. Jalan tengok depan lah. Pukul dia tahu. Kita yang vlog, kita yang nak tengok depan. Kita yang nak tengok dia. Kiri ke? Kiri. Dah dekat ni. Jauh pula. Tak. Terus tu ada. Dah nampak lah satu sisi yang Bahasa Asian macam Bahasa Asian tak tunjuk lah. tak tunjuk lah. Dia takkan keluar TV ni lah. Tempat ni kan. See? Ni lah tempat ni. Tak pernah lagi aku buat street foto kat sini. Memang tempat ni dipenuhi dengan foreigners yang kerja dekat Kuala Lumpur, I think. Uish, memang ramai lah. Memang penuh. Panas. Ramai kat sini ni. Ya betul. Ramai meriah. Memang ramai meriah. Masing-masing menjalankan aktiviti perniagaan masing-masing. Diorang ambil cuti lah sebab diorang kerja keras juga. Betul. Macam kita lah ni. So hari Minggu macam ni biasanya dia akan keluar. Betul. Jumpa kawan-kawan. Makan makanan diorang. Yes. Jadi kita tak boleh nak marah. Betul lah. Betul. Kalau diorang tak ada permit, diorang tak berani sampai sini. Dan diorang ni sebenarnya dah bayar permit lah kat Kerajaan Malaysia. So off day. Yes. Untuk diorang bekerja dan diorang ada permit yang sah, dia tak jadi masalah untuk diorang pergi keluar jalan-jalan. Betul tak? Takkan nak kurung. Tapi tak ada lah untuk korang datang tengok dekat sini, tak ada lah. Tapi kalau tengok ada yang minat barang-barang ni, kat sini barang dia tak adalah rare sangat. Tapi untuk diorang okey lah. Especially diorang yang mana dah habis kontrak diorang, diorang nak balik kat sini lah diorang tempat diorang shopping. Betul. Dia akan berbelanja. Dan sebab mesti family diorang nak barang-barang oleh-oleh daripada Malaysia. Betul. Jauh datang jauh kan. Jumut kan. Tu memang kat Malaysia memang tak ada orang pakai ni, panas nak mampus. Tapi dekat Pakistan, Nepal, Gunungan kan. Itu memang kena ada lah barang-barang macam tu. Kira rare.
ada satu lorong dekat sini. Dia jual like a lot of things, macam-macam lah, termasuk daging, barang basah, barang kering. Apa dia? Ada. Ingat tak ada, tapi ada. Yes. Benda ni tak ada lah, sebab mungkin tak ada siapa yang pernah terfikir ataupun I don't know. Tapi that's why lah, sebab itulah kita orang cari tempat street foto yang unik lah bagi aku. Bila kita dapat gambar yang unik tu, tak semestinya kita berada di kena tempat yang cantik mungkin. Itulah, aku suka pergi tempat yang unik bagi aku. So aku dapatlah rare moment kalau buat street photo ni. Hujan pula kat luar. Kita orang kena menyeberangi. Tak minum? Haus ni. Oleh sebab hujan dekat luar, aku dengan abang bukan berteduh lah, makan lah. Singgah makan dulu dekat kedai ni apa lah, Bangladeshi ke Pakistan? Bangladesh dekat. Dekat sini. Oh ya. Makan. Kalau hujan kita berhenti makan. So kita berhenti makan dah ni sebelum kita orang sambung. So kita orang masuk ikut pintu belakang tadi. Sebab hujan dah macam masuk je lah kan, mana-mana kan. Itu lah. Ingat ke apa namanya, dah berhenti sekejap ke kan, tapi hujan pula. So tengoklah sekejap lagi baru kita sambung. Ni abang pun order air dengan order makan. Tengok lagi abang makan apa. So okay, sekarang kita dekat salah satu kedai favourite yang dorang ni mesti datang lah kalau dorang singgah KL ni. Antara menu yang dorang akan makan adalah ni. Ini kari lembu. Bukan kari kerbau sebab ramai kita punya daging kat luar tu sebenarnya pakai daging kerbau. Yang kita yang kat sini, orang Bangladesh sebenarnya dia orang tak berapa gemar makan daging kerbau. Dia orang akan makan daging lembu dan sampai dengan dia punya roti naan. Okay, so kita biasa lah, takkanlah nak ajar makan dia. Kita ni roti naan ni buat fresh, ni panas ni. Okay, dan pecah roti naan juga. Kita cincang dan masuk mulut. Sedap kan? Susah nak jumpa. Dah datang kat KL, dalam Malaysia korang kat kedai mana. Sebab kita tak buat yang makan dulu baru kamu kan. Ini bukan segmen tu. Ini dah segmen khas di sebalik sisi Kuala Lumpur. Tak adalah gelap sangat. Ni realiti dia. Tapi ini best lah, korang kena cuba lah. Okay. Ni first time aku rasa makanan Bangladesh. Basically dia kari, tapi ni daging apa? Daging lembu. Daging lembu. Lain tak? Dia sama, tapi lain dan sedap. Dia bukan macam tipikal kali kau jumpa dalam mamak. Tak, lain. Dia pedas. Dia pedas? Pedas yang just nice. Just nice. Tak ada pedas gila tak? Okay. Ni ambil. Itu naan. Naan roti. Kita makan tadi. Tadi sudah makan. Ini Mogley. Dalam telur 2. Ini naan. Manis ini. Manisan. Manis. Dalam tepung rangup. Sedap ke? Sedap. Ini yang ni dia. Hujan pula kat luar ni. Kita dah lepas makan tadi, dah lepas sodok tadi kan. Hujan lagi, so itulah, nak kena jalan kaki ke Central Market balik. Tuan, ingat dah ni kalau redah ni lencun kita ni. Betul, masalahnya peralatan. Betul.
Cedilah cuaca kat Malaysia ni. Iklim khatulistiwa ni memang kejap panas, kejap hujan. Tapi memang dah naturally macam tu. So tak boleh buat apa lah kan. Kita layan je lah kan. Di tengah hujan rejai ni sebenarnya. Tapi aku rendah je. Yang penting kamera tak basah. So aku boleh adapt lagi lah. Itulah dia sisi-sisi Kuala Lumpur yang tidak ditunjukkan Motek. Tapi hari ni achievement lah. Boleh buat apa namanya, street photo dekat tempat-tempat yang unik macam tu kan. Kalau depan ni dah Central Market balik dah. So dah jumpa balik sisi Malaysia yang ditunjukkan Motek. Macam bang? Okay. Apa komen setelah kita pergi ke sisi yang tak ditunjukkan Motek? Dia tak adalah kotor sangat tempat tu. Yes. Bau-bau dia orang. Tapi betul. Tak adalah kotor sangat. Culture dia orang tak adalah teruk. Dan dia tak adalah, dia welcoming lah kita. Dia mula-mula pelik lah tengok kita orang masuk kan. Masuk kedai orang ikut dalam belakang lah tu. Bawa kamera pula tu kan. Bawa kamera pula tu kan. Ada yang lari. Ada yang daging lah. Pak daging kan. Dia apa benda daging belakang. Ada yang kata tak bagi ambil gambar. Ya, mungkin diorang pun sendiri takut kan. Takut apa-apa jadi. Tak pun diorang takut dengan bos diorang. Betul. Tapi tu lah, nak galakkan korang pergi, tak payah kot. Tak payah pergi. Kau tengok je lah vlog tu kan. Kau tengok je lah. Tak payah pergi lah. Lagi satu, kena ada keberanian lah nak masuk tempat macam tu. Betul. Kau takkan jumpa seorang orang Melayu kan. Betul lah, tu kau mesti segan. Yes. Segan gila. Tapi sebab kita dah biasa rendah tempat-tempat macam ni. So tentulah, apa lagi yang kita tak rendah lah. Ada lagi. Ada banyak lagi ni. Sebelum ni tak adalah, kita pergi je tapi tak buat vlog kan. Macam tu lah. Betul. Tempat-tempat yang di dalam suasana yang orang kata apa, kalau boleh orang biasa tak bahaya masuk juga. Orang bahaya tak masuk. Kita pernah masuk dekat himpunan, tempat-tempat yang macam tu lah. Semata-mata sekeping gambar. 1 minit video. 1 minit video. 20 second video. Tapi ya macam tu lah. Betul. Kan baru dapat taste yang menarik bagi kita orang. Sejuk. Tak boleh tahan lah kat luar hujan. Lebat. Kita orang pun dengan kamera dengan tak ada cover je kan. So masuk CM balik, cek toilet tu. Toilet yang mahal tu Dah 5 sen. Boleh bayar pakai QR. Boleh bayar pakai QR. Betting tapi tengok abang Om, dia nak beli pin pula. Aku pun tak tahu lah nak letak kat mana. Awak nak masuk ke? Hai, nanti nak tengok kat mana ni? Nanti saya bagi YouTube saya. Okey, boleh. Saya subscribe. Jangan lupa subscribe. Cakap lah lagi. Okay, korang boleh datang ni di event every weekend. Jangan dekat sangat. Tak ada white lah. Oh, So kalau dekat sini pun okay. dia macam jauh. Cik, abang tu teka dia nak beli apa? Abang Om dah jadi Gen Z. Dia beli kat Brazil. Masa ni balik daripada New Zealand. Ni balik daripada Dakar tu. Lagi dua. Dah nampak kat bag Jepun. Ni dengan ni Tori Astro. Bayim, tengok Bayim. Okay, itu je vlog untuk hari ni. Street photo di area Central Market dengan Abang Om. Jangan lupa tengok special episode kat dalam tu. Very rare. Jangan lupa tengok special episode. Bukan special episode, special segment. Special segment. Yes. Jangan lupa apa lagi? Jangan lupa like, komen dengan subscribe. Kalau tidak aku tombok muka korang. Jangan beli sabar. Kita lagi cari air ni.
Haus ni. Tak jadi pergi tu. Pergi Loyat. Kita tengok trafik pergi Bintang. Hancur Lebur. Hancur Lebur. So tak payahlah. Tak payahlah. Okay guys, bye.